Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya, Hamziah Misha. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, selamat pagi, selamat Hari Raya. Hari ini Hari Raya yang ke-7 kan? Ya, yang ke-7. So hari ini kita nak kongsi sedikit resepi kacang, kuah kacang berempah cara mak saya, cara mak. Saya Misha lah. Okeylah. Kuah kacang saya Misha, okey. Okey, bahan-bahannya kita kita dah sangai kacang tanah sebanyak 3 cawan. Maksudnya apa? Disangai tu dia macam sangai tu tanpa minyak. Dia panas-panaskan macam bakar lebih kurang kan? Ya. Tapi ni dah di blend kan? Ya, sudah. Baru blend atau tak blend? Kebiasaannya kalau mak yang buat kasar dan halus baru dia cantik. Baru sedap. InsyaAllah. InsyaAllah sedap lah. So bahan lain kita ada? Daun pandan, sehelai daun pandan, gula Melaka, 2 batang serai, sedikit garam, sedikit udang kering. Yang ni kita tak payah tumbuk pun boleh, tak tumbuk pun boleh. Terpulang lah. Ya. Kemudian kita ada buah keras. Dua biji saja. Kemudian kita ada 2 ulas bawang putih. Kita ada lebih kurang banyak ni halia, lebih kurang 1 inci setengah ke inci? 2 inci tu. Tak sampai 2 inci, lebih kurang 1 inci halia. 2 labu bawang besar yang sederhana Kemudian kita ada lebih kurang ada 2 ketui lengkuas. 1 ketul lagi kita kisar, yang 1 lagi kita akan ketuk. Dan juga kita ada jus asam jawa. Cili bancu. Ya. Cili yang dah di blend. Ya. Cili kering yang dah di blend. Kita ada juga santan. Kita hanya gunakan suku je. Kita akan guna suku saja. Suku kotak Penambah rasa, garam. Ini garam. Garam dan penambah rasa adalah benda yang sama. Ikut cita rasa anda So kita ada secawan air, minyak untuk apa? Untuk menumis bahan kisar nanti. Kita kalau masak mesti ada minyak, betul tak kawan-kawan? Okey, yang ini kita ada serbuk jintan manis. Yang kita maksudnya jintan manis tu kita sangai juga. Lepas tu kita gesek dengan penggesek ni. Lepas tu yang ini kita ada serbuk, serbuk pula. Biji ketumbar yang dah kita sangai dan kita gesek juga menggunakan. So dua-dua ni adalah benda yang berbeza. Dah sangai dan digesek, okey? Ya. So apa yang kita dah lakukan sekarang, kita belum menumis bahan ni. Tidak, kita hiris dulu serai lengkuas bawang, kita kisar lalu kita tumis. Okey, jom. Okey, sebelum kita menghiris tadi, kita masukkan air ke dalam kacang tanah kita tadi. Apa maksud masuk air? Biasa mak buat macam ni. Lah kena apa maksud ni? Jadi dia kembang sikit lah kacang tu. Tidaklah kering sangat. Kita dah rendam macam ni. Sementara kita nak menghiris tu, kita masukkan air. Okey, langsung kita biar dulu lah. Biarkan aja. So kita sambung. Kita mengiris serai. Serai 2 batang dia. Serai 2 batang, sebatang lagi kita kisar. Untuk rendang lain kan? Rendang lagi banyak kan? Ya, rendang banyak. Kita sekarang masak kuah kacang. Kekah lah kuah ni. Bawang putih, buah keras. Okey. Lagi? Kita yang lain ni bawang dengan ni? Itu tidak, itu kita bawang pun. Ni bawang hiris lah, 2 labu 2 labu atau 2 biji bawang merah besar. Sederhana besar. Okey, yang ni kita kisar. Yang ni? Ini untuk kita ketuk je ataupun dititik, bahasa setengah orang panggil titik, setengah orang cakap diketuk. Titik ketuk ya. Okey, jom kita blend. Jom masuk dalam blender kita.
Alamak. Ni. Masukkan ni, kita kisar lah. Jom kita blend dulu ya, kawan-kawan. Okey, tutup blend dia. Okey, tutup. So, okey, jom kita blend dulu. Ini hasilnya dah hancur lah kan, dah lumat. So, kita tumis. Tumis lah, jom kita tumis dulu. Okey, kita panaskan kuali. Kuali pun memang dah panas. Kita masukkan sedikit minyak. Okey, cukup. Okey, dah masukkan minyak. Nampak pun memang minyak dah panas itu. Kita tumis itu bahan tadi. Bahan kisar Kita kacau, aduk merata ya. Ya. Tak termasuk tadi, terlupa nak tumis. Masukkan sekali lah ya. Patutnya ditumis dulu. Sebab dapur ni panas, jadi dah terlupa dah nak tumis dulu. Tapi okey je. Okey, belum nampak. Kita punya ni pun dah pecah minyak sikit. Pecah minyak ya. Tak payah pecah minyak sangat. Okey, kita masukkan cili. Cili ni pedas sangat ya, jadi kita kurangkan juga ya. Yang itu pedas boleh tak banyak. So anggar ni dalam 1 sendok Anggar dalam 1 sendok sahaja. Dalam 5 sudu 5 ke 6 sudu. Yang ni kita aduk merata. Aduk merata, kemudian kita tunggu dia pecah minyak balik. Kita tuangkan air asam kita, jawa lah. Asam jawa. Air jus dia lah, yang tak jauh tak payah lah. Biji dia saya. So, lepas ni, masuk apa ya? Masukkan santan, sedikit air dan juga masukkan keseluruhan bahan tadi. Rasa semua? Ya, semua sekali. Okey. Dah nampak pecah minyak kan? Okey, kita bolehlah masukkan air. Sikit air lah. Sikit air. Kita masukkan ke semua bahan tadi. Serai, daun pandan dan juga lengkuas. Yang semua tu dah diketuk tadi ya? Ya, masukkan santan suku dia ya. Okey, suku sahaja. Kemudian kacau dulu merata. Kemudian barulah kita masukkan kacang tadi ni. Ya, kacang yang dah kita rendam dengan air tadi. Ini nampak macam pekat kan? Kita boleh tambahkan air ya. Nampak je pekat, kita tambahkan air. Kalau macam ni berapa orang boleh makan? Dalam 5 orang pun boleh makan. Angka 5 orang Okey, kita tunggu dia menggelegak dulu. Barulah kita masukkan gula, sebut rasa dan garam lah. Ya. Sebelum tu kita boleh masukkan kita punya jintan manis kurang jenis. Jintan manis kurang 1 sudu. Tapi tak penuh Ini serbuk ketumbar ya. Ketumbar. Sama juga ya, tak sampai 1 sudu penuh ya. Okey. Sebab dia terlindung terlupa tadi. Okey. Okey, kita kacau pakai merata lagi sampai dia menggelegak lah. Menggelegak atau mendidih ya. Okey, kawan nampak dia mendidih. Kita boleh masukkan kita punya bahan lain tadi seperti apa tu? Gula merah semua, tapi ini gula merah di Kita sini. masukkan gula merah dulu. Okey, gula merah. Gula merah. Satu ketul lah. Tapi boleh je kalau nak 2, lagi manis.
lagi sedap lah kan. Tapi kalau orang yang suka manis lah. So kita ada pilihan optional. Kalau rasa pelik tak? Kalau pelik, tak pelik, tak pelik. Kita masukkan sedikit daging. Sedikit daging yang dah direbus ya? Daging yang dah direbus. Okey. So ada yang orang masuk daging? Kalau ada, boleh komen. Ada, semua orang letak ayam. Daging ayam. Okey, kita nak tambahkan garam ya. So nampak gambar kat situ dah boleh. Oh, ada bunyi belup-belup Ada belup-belup. Garam saya juga rasa. Jangan tiru bulat-bulat je. Garam dengan sebut rasa ni, korang boleh ikut cita rasa sendiri. Ini garam ni insya-Allah okey. Dan sebut rasa lah. Letak apa aji pun boleh. Jadi kita boleh letakkan MSG ya. Terpulang. Ini kena kacau ya sebab apa nama ni dia dah mula memekat kan, nanti takut hangit. Dalam bahasa Indonesia kata gosong ya. Kalau tak silap lah ya. Kita jangan sampai gosong. Wallahualam. Okay, kawan nampak kita punya ni dah siap lah kan, tapi masak, tapi mak saya dia nak tambah sedikit jintan putih, serbuk jintan putih. Tak tahu dia nak campur ya dia. Biasanya saya tambah juga tapi kita tak jumpa. Ni last minute baru jumpa. Nampak dah memekat kawan-kawan, nampaknya memang dah nak siap ni. Tinggal sikit-sikit, siap kita hidang sikit-sikit. Settle lah. Lepas tu kita hidangkan sikit dengan nasi impit. Kegemaran Aiman. Kegemaran sekeluarga. Siapa tak suka nasi impit, betul tak? Ada juga yang tak suka. Lontong, ketupat. Kalau Indonesia panggil lontong ya? Ya, lontong tu diorang masak dengan daun pisang. Oh, okey lah. So ni sekejap gosok siap lah. Lepas tu kita hidang sikit lah. Okay? Ya. Okay kawan, tengok kita punya kuah kacang cara Mr. Misha. Kuah kacang berempah cara Mr. Misha dah siap dimasak. Jadi hidangkan lah. Okay, kawan boleh tengok ni. Okay, apa ada komen? Sangat sedap ya. Alhamdulillah, bila kita buat tu mesti keluarga kita suka kan. Ya biasalah kan, sedap. So kita hari ni kita hidang dengan bersama nasi impit ya. So kita letak kat nasi impit. Cemok sikit tak apalah, untuk kita makan bukan sendiri je Alhamdulillah sangat sedap. Okay, so bagi kawan-kawan yang suka cara saya, silalah dicuba. Silakan cuba macam biasalah. Silakan cuba. Lepas tu like, komen, like dan subscribe lah bawah tu. Tengok apa yang patut komen ke kan. Okay, nak share resepi kat bawah ke. Okay, saya rasa itu sajalah pada hari ni. Okay, selamat Hari Raya. Selamat Hari kawan-kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okay, jom kita try Okay, ni impit tadi dengan buah kacang. Okay, bismillah. Okay, kita try sedap Alhamdulillah. Semua rasa ada kawan-kawan. Manis ada, masin ada, pedas pun ada. Memang sedap, serius. Nak cuba datang rumah. Okay, itu saja. Selamat Raya.